Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang analisis kepelbagaian sosio-budaya, implikasinya terhadap bidang pendidikan serta peranan guru di sekolah yang kita akan ditemubualkan dengan seorang pentadbir sekolah. Saksikan! Pertama sekali kita masuk kepada pengenalan iaitu daripada segi sosio-budaya, bibliografi pentadbir sekolah, maklumat sekolah. Pertamanya adalah sosio-budaya. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan etnik dengan pelbagai budaya. Contohnya, kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding dengan negara-negara lain. Menurut Edward Bernard Taylor, budaya ataupun kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, iaitu di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adab dan juga adat istiadat dan kemampuan-kemampuan yang diperolehi oleh seseorang daripada anggota masyarakat yang pelbagai. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep kepelbagaian sosio-budaya. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga 2002, iaitu istilah kepelbagaian sosio-budaya bermaksud perihal pelbagai-bagai jenis ataupun berlainan jenisnya. Manakala sosio-budaya merujuk kepada hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup dan adat istiadat yang diamalkan setiap sesuatu kaum. Oleh itu, kepelbagaian sosio-budaya dapat ditakrifkan daripada pelbagai jenis hubungan masyarakat dengan budaya yang mencukupi. Yang perbezaannya adalah dari segi pelbagai bahasa, adat resam, bahasa, agama, kepercayaan, nilai dan cara hidup dalam komuniti yang berbilang kaum dan etnik yang berbeza. Selain itu, saya akan menerangkan tentang maksud-maksud mengikut Kamus Dewan iaitu sosio. Menurut Kamus Dewan edisi keempat iaitu 2010, bahawa sosial adalah kata awalan yang asing yang berkaitan dengan faktor sosial iaitu kemasyarakatan. Yang kedua adalah dari segi budaya. Budaya menurut Kamus Dewan edisi keempat, Kamus Dewan Bahasa, iaitu budaya contohnya ialah tamadun, peradaban, kemajuan, fikiran, akal budi, cara berfikir dan juga berkelakuan dan sebagainya. Yang ketiga adalah sosio-budaya. Hasil daripada gabungan sosio dan budaya menurut Kamus Dewan iaitu kata hubungan masyarakat yang bercampur dengan budaya seperti cara yang hidup, adat istiadat dan juga lain-lain. Okey, seterusnya kita masuk kepada bibliografi pentadbir sekolah yang kami interview, iaitu Encik Muhammad Aminuddin bin Muhammad Bangso, iaitu seorang guru yang berbangsa Melayu, berumur 46 tahun, jantinanya adalah lelaki. Beliau merupakan seorang guru penolong kanan co-curriculum. Beliau pernah mendapat anugerah APC iaitu Anugerah Pekerja Cemerlang pada tahun 2017 dan juga 2024. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 12 tahun. Sekolah beliau mengajar adalah Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Saidina Uthman bin Affan iaitu Siraj Subah di Bandar Tun Razak, Ceras. Okey, seterusnya kita masuk pada demografi sekolah iaitu Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Saidina Uthman bin Affan iaitu Suraj Subah terletaknya di Bandar Tun Ceras. Selain itu, dia terdapat juga beberapa cawangan yang lain di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekolah ini adalah sekolah integrasi yang mempunyai dua co-curriculum iaitu KSRA iaitu Kurikulum Sekolah Rendah Agama dan juga KSSR iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Okey, di awal penubuhan sekolah ini pada tahun 2016 iaitu sekolah ini mempunyai 6 buah kelas iaitu tahun 1 yang mempunyai jumlah murid seramai 210 orang. Kini Siraj Subah telah mempunyai 663 orang murid tahun 1 sehingga tahun 5. Manakala 163 lagi adalah murid tahun 6 iaitu SRA Sekolah Rendah Agama.
Hasil daripada temu bual kami dengan pihak sekolah, didapati antara cabaran dalam menangani perbezaan budaya pelajar ialah pertama, perbezaan nilai dan norma sosial. Yang kedua, perbezaan bahasa dan kemahiran komunikasi. Ketiga, gaya pembelajaran yang berbeza. Dan keempat, harapan ibu bapa dan masyarakat terhadap pelajar. Cabaran yang pertama adalah perbezaan bahasa dan kemahiran komunikasi. Pelajar dari latar belakang yang berbeza mungkin menghadapi kesukaran dalam penguasaan bahasa yang boleh mempengaruhi pemahaman mereka dalam pembelajaran dan komunikasi dengan rakan sekelas. Seperti seorang pelajar Melayu dari kawasan luar bandar seperti Kelantan, Terengganu mungkin menghadapi kesukaran memahami bahasa Melayu standard atau bahasa Inggeris yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Hal ini boleh menyebabkan dia kurang yakin untuk bertanya soalan atau berinteraksi dalam kelas dengan rakan-rakan yang lain. Seterusnya, dalam perbezaan nilai dan norma sosial, setiap budaya mempunyai nilai dan norma yang berbeza yang mempengaruhi tingkah laku pelajar di sekolah. Dalam budaya Melayu, konsep adat dan menghormati kepada orang tua sangat ditekankan. Contohnya, seorang pelajar Melayu mungkin terbiasa bercakap dengan nada yang perlahan dan tidak menyoal keputusan guru sebagai tanda hormat. Namun di sekolah yang menggalakkan pemikiran kritis dan perbincangan terbuka, pelajar ini mungkin berasa segan untuk menyuarakan pendapatnya yang boleh menjejaskan keupayaannya dalam aktiviti pembelajaran yang interaktif pada masa kini. Gaya pembelajaran yang berbeza, iaitu latar belakang budaya juga mempengaruhi cara pelajar belajar dan memahami sesuatu subjek. Seperti seorang pelajar yang biasa dalam sistem hafalan mungkin akan menghadapi masalah dalam sistem pembelajaran yang lebih fokus kepada pemikiran kritis dan kerja berkumpulan. Jika dia terbiasa menghafal nota untuk peperiksaan, tetapi tiba-tiba diminta membentangkan projek dengan analisis yang lebih mendalam, dia mungkin menghadapi lebih banyak kesukaran dan perlukan lebih banyak masa untuk menyesuaikan diri agar dapat membuat pembentangan yang lebih efektif. Dalam konteks harapan ibu bapa dan masyarakat, ibu bapa dari budaya yang berbeza mempunyai harapan yang berbeza terhadap kejayaan anak-anak mereka. Dalam sesetengah keluarga, pencapaian akademik dianggap sebagai penentu kejayaan masa depan. Seperti seorang pelajar mungkin dapat tekanan untuk menjadi doktor ataupun jurutera kerana kejayaan ini dianggap stabil dan dihormati. Namun, jika pelajar itu lebih cenderung kepada bidang seni atau sukan, dia mungkin merasa tertekan kerana minatnya tidak mendapat sokongan daripada pihak ibu bapanya dan masyarakat. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk menghadapi cabaran-cabaran ini. Antaranya adalah yang pertama, mengadakan pertemuan ibu bapa dan guru, iaitu mesyuarat PIBG contohnya. Pertemuan ini membolehkan ibu bapa dan guru berbincang mengenai perkembangan akademik serta tingkah laku pelajar. Ia juga dapat meningkatkan kerjasama antara sekolah dan keluarga ibu bapa untuk membantu pelajar menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran. Seterusnya, antara lain adalah menyediakan laporan kemajuan yang menyeluruh.
Sepertinya laporan ini membantu ibu bapa memahami prestasi anak mereka dalam aspek akademik dan sasiah. Ia juga membolehkan guru mengenal pasti cabaran yang menghadapi oleh pelajar serta menyediakan sokongan yang diperlukan bagi setiap pelajar di sekolah. Dan seterusnya lagi, menggunakan saluran komunikasi, iaitu saluran komunikasi seperti aplikasi sekolah, email atau perjumpaan secara dalam talian boleh digunakan untuk memastikan maklumat yang penting disampaikan kepada ibu bapa. Ini membantu membina hubungan yang lebih baik antara ibu bapa dan pihak sekolah untuk membantu anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hasil temubual antara kami dan pihak sekolah antara analisis yang berkaitan dengan peranan guru terhadap kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah yang pertama adalah peranan guru dalam membentuk budaya positif di sekolah. Guru mestilah menunjukkan akhlak yang baik, kepribadian yang cantik sebagai tauladan untuk anak murid ikuti. Sebagai seorang guru juga yang menjalankan tanggungjawab di sekolah, perlulah menerapkan nilai-nilai moral dan adab dalam diri seorang pelajar. Ya, dengan mendidik pelajar tentang kepentingan adab dan budi bahasa dalam berinteraksi dengan orang lain. Menerapkan nilai-nilai murni seperti kasih sayang, toleransi, tanggungjawab dan pembelajaran seharian. Dan seterusnya menggalakkan kerjasama tolong-menolong dalam kalangan pelajar untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Seperti kata lain, guru boleh mengadakan sesi perbincangan mengenai kepentingan hormat-menghormati dalam kehidupan seharian, terutama dalam interaksi individu dari latar belakang dan yang berbeza. Seterusnya, peranan guru juga adalah perlu untuk menggalakkan aktiviti kurikulum, iaitu menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti-aktiviti kurikulum yang dijalankan di sekolah, iaitu menganjurkan aktiviti yang menggalakkan kerjasama antara pelajar dari latar belakang yang berbeza, mengadakan program pertukaran budaya untuk meningkatkan kefahaman antara pelajar. Seterusnya menggalakkan pelajar menyertai sukan dan aktiviti berkumpulan bagi mengeratkan silaturahim hubungan sosial. Iaitu seperti contoh situasi, guru boleh menganjurkan pertandingan, iaitu pertandingan seperti congkak, gasing ataupun sukan-sukan sekolah yang dapat mengeratkan lagi silaturahim antara pelajar dan berbagai sosial budaya. Daripada pihak sekolah juga menyatakan bahawa perlulah menunjukkan contoh kepimpinan yang adil dan saksama dalam menangani perbezaan antara pelajar. Bersikap neutral dan tidak memihak dalam menangani konflik sosial budaya di kalangan pelajar. Selain itu juga, kenalah sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni seperti kesopanan, kesabaran, empati dalam berinteraksi dengan pelajar. Contohnya, dalam satu situasi, jika terdapat pelajar yang mempersenda budaya rakan lain, guru haruslah menegur dengan kata-kata yang positif dan menerangkan kepentingan untuk menghormati perbezaan budaya agar kita dapat menitikberatkan nilai-nilai yang positif antara pelajar. Rentetan daripada temubual ini juga dapatlah dianalisiskan bahawa peranan seorang guru adalah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan positif dengan menyediakan suasana kelas yang kondusif di mana pelajar boleh belajar tanpa rasa terpinggir, mewujudkan peraturan kelas yang menggalakkan sikap hormat dan menghormati dan sikap bertanggungjawab. Seterusnya, mencegah sebarang bentuk buli atau ejekan yang boleh menjejaskan emosi seorang pelajar. Iaitu seperti jika seorang pelajar dihina kerana cara percakapannya, guru harus segera menegur dan memberikan penerangan tentang kepentingan menghormati orang lain agar amalan ini dapat diterapkan hari ke hari
untuk kehidupan seharian mereka. Seterusnya, pihak sekolah juga menyatakan bahawa peranan guru juga adalah perlu menggalakkan hubungan harmoni antara pelajar dengan menerapkan nilai toleransi dan menghormati dalam interaksi seharian. Menggalakkan pelajar untuk bekerja dalam kumpulan yang pelbagai bagi meningkatkan kefahaman antara satu sama lain. Menjadi pendamai jika berlaku konflik atau pergaduhan salah faham di antara pelajar. Contohnya, jika berlaku perselisihan antara pelajar akibat perbezaan pemikiran, guru boleh menganjurkan sesi perbincangan bagi menjernihkan keadaan ataupun sesi konseling bagi pelajar tersebut untuk kita mendapatkan jalan penyelesaian. Seterusnya, kita masuk kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya. Antaranya adalah kesamaan pendidikan untuk semua pelajar. Pihak pengurusan sekolah harus memastikan bahawa setiap pelajar dan juga guru memahami serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian di sekolah. Contohnya, sekolah menekankan kepentingan sikap hormat menghormati, toleransi, kerjasama antara pelajar dan juga melalui aktiviti kokurikulum dan pembelajaran di dalam kelas. Ini membentuk suasana pembelajaran yang inklusif dan juga menghormati kepelbagaian latar belakang pelajar. Langkah ini juga perlu dilaksanakan melalui penyediaan peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua warga sekolah. Pemantauan secara berkala perlu dikuatkuasakan dengan berkesan. Guru dan pihak pentadbir harus memastikan setiap pelajar mendapat layanan yang sama tanpa ada diskriminasi. Ini termasuk pemantauan terhadap disiplin, prestasi akademik dan juga kebajikan pelajar. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesamaan dalam pendidikan di mana semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosial budaya mereka, mereka dapat menikmati persekitaran yang inklusif dan juga pembelajaran yang kondusif. Selain itu, program khas untuk memupuk nilai positif dan budaya positif dalam kalangan para pelajar dan juga guru. Sekolah harus mempunyai program yang khas untuk membentuk sasiah positif dalam kalangan para pelajar dan guru. Antara program yang dianjurkan termasuk kem kepimpinan serta program-program kerohanian. Contohnya, program-program ini bertujuan untuk melatih pelajar dan menjadi individu yang berdisiplin, bertanggungjawab serta mempunyai nilai sosial dan juga budaya yang positif. Antara contoh kem kepimpinan, program ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin, bertanggungjawab dan juga memiliki kemahiran kepimpinan. Aktiviti ini juga dapat dijalankan dalam bentuk aktiviti berkumpulan, berkomunikasi, penyelesaian masalah, aktiviti lasak dan juga keyakinan diri para pelajar dan juga guru. Pelajar perlu diberi peluang untuk memegang jawatan dalam organisasi sekolah seperti pengawas, ketua kelas dan juga badan kepimpinan para pelajar. Yang seterusnya, contoh untuk program perkemahan sasiah dan jati diri adalah program ini menekankan kepada pembentukan sasiah diri melalui aktiviti kumpulan yang mencabar dari segi fizikal. Aktiviti seperti ini membentuk team building dan juga kepentingan kerjasama, toleransi, empati dalam kehidupan seharian. Contoh program untuk kerohanian dan keagamaan pula, ada sekolah akan mengadakan sesi tazkirah ataupun qiyamul-lail, ceramah ataupun motivasi untuk membimbing rohani para pelajar. Program ini mendidik para pelajar dari segi nilai-nilai murni seperti kejujuran, hormat menghormati, kesederhanaan dalam kehidupan. Program
Mentor-mentee juga adalah satu program yang sangat bagus antara para pelajar dan juga guru. Pelajar senior dijadikan mentor kepada pelajar junior untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan suasana yang sekolah dapat membimbing dalam aspek akademik serta sosial. Ia mewujudkan persekitaran yang lebih inklusif dan juga menggalakkan semangat tolong-menolong. Tetapi tidak dapat menyediakan sokongan khas untuk pelajar dari latar belakang yang berbeza, termasuk pelajar dengan keperluan khas. Sebabkan tiada dasar ataupun inisiatif yang khusus dalam aspek ini. Namun keadaan ini menunjukkan bahawa masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dalam memastikan semua hak pelajar untuk mendapat peluang pendidikan yang setara, termasuk mereka yang memerlukan sokongan tambahan. Contohnya, sekolah boleh memainkan peranan dalam menyediakan sokongan para pelajar dari segi latar belakang, termasuk yang kurang berkemampuan. Contohnya juga adalah keluarga yang beresiko serta pelajar yang berkeperluan khas. Yang boleh sekolah sediakan adalah contohnya semacam bantuan kewangan dan beasiswa, antaranya beasiswa sekolah dan juga zakat pendidikan, di mana sekolah boleh bekerjasama dengan NGO ataupun pihak kerajaan untuk memberikan bantuan kewangan daripada pelajar yang memerlukan. Selain itu, bantuan rancangan makanan tambahan RMT, iaitu sekolah menyediakan makanan percuma kepada pelajar yang kurang berpendapatan rendah agar mereka mendapat nutrisi yang mencukupi untuk ke sekolah dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, program tabung kebajikan sekolah, iaitu dana khas yang untuk membantu para pelajar menghadapi masalah kewangan dalam pembelian contohnya buku, pakaian seragam dan juga yuran sekolah, yang kerajaan sudah adakan peruntukan dana ini untuk setiap sekolah dan juga setiap pelajar. Yang kedua adalah program sokongan akademik. Contohnya, sekolah boleh buat kelas bimbingan ataupun tuition percuma, iaitu sekolah boleh menyediakan kelas tambahan secara percuma untuk semua pelajar yang lemah dalam akademik. Okey, selain itu terdapat program mentor-mentee di mana pelajar cemerlang membantu rakan sebaya mereka yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Selain itu, bantuan peralatan sekolah. Contohnya, pihak sekolah boleh menyediakan seperti buku, alat tulis, peralatan pembelajaran kepada yang kurang berkemampuan untuk membeli peralatan tersebut. Selain itu, sokongan dari segi emosi dan juga kaunseling. Okey, contoh sesi kaunseling individu dan berkumpulan, guru dapat membantu pelajar yang menghadapi tekanan emosi, masalah keluarga ataupun isu sosial untuk menyelesaikan masalah. Dan juga program sahabat sihat, contohnya macam membantu pelajar yang mengalami kesunyian, tekanan perasaan ataupun masalah sosial yang mewujudkan kumpulan sokongan dalam kalangan para pelajar. Yang terakhir adalah pusat rujukan psikologi sekolah, contohnya memberikan bimbingan psikologi kepada pelajar yang memerlukan sokongan mental dan juga emosi. Secara keseluruhannya, kepelbagaian sosial budaya dalam kalangan pelajar merupakan satu aspek yang semakin dominan dalam sistem pendidikan moden. Kehadiran pelajar daripada pelbagai latar belakang, budaya, bahasa dan juga nilai menjadikan sekolah sebagai satu platform yang penting untuk memupuk pemahaman, toleransi, keharmonian dalam masyarakat warga sekolah. Walaupun kepelbagaian ini membawa manfaat, seperti memperkayakan pengalaman pembelajaran untuk membentuk pelajar yang lebih terbuka kepada perbezaan, ia juga menimbulkan cabaran bagi guru untuk memastikan kesamaan pendidikan serta menguruskan perbezaan budaya secara efektif. Dalam konteks pendidikan,
Kepelbagaian sosial budaya memberi implikasi terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Antara kesan utama yang keperluan ialah menyesuaikan kurikulum agar lebih inklusif, menyediakan bahan pembelajaran serta mengadaptasikan kaedah pengajaran yang memenuhi keperluan individu. Sekolah juga memastikan setiap pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira asal usul mereka, dengan menyediakan program khas seperti kelas pemulihan bahasa, bimbingan akademik serta psikososial bagi pelajar yang menghadapi cabaran tertentu. Guru memainkan peranan penting dalam menangani cabaran ini dengan bertindak sebagai ejen perubahan yang mempromosikan keharmonian budaya dan memastikan persekitaran pembelajaran yang inklusif. Mereka perlu mengamalkan pendekatan pengajaran yang menghargai kepelbagaian serta menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif, menyelipkan elemen budaya dalam pengajaran serta menggalakkan komunikasi terbuka dalam kalangan pelajar. Selain itu, guru harus membentuk budaya sekolah yang positif dengan menanamkan sikap nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, keterbukaan dan empati dalam kalangan para pelajar. Kesimpulannya adalah kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan bukanlah satu cabaran yang perlu dielakkan, tetapi harus dilihat sebagai peluang untuk membina masyarakat yang lebih harmoni dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang holistik ini serta peranan guru yang proaktif, sekolah boleh menjadi satu platform yang bukan sahaja melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, tetapi juga individu yang menghargai kepelbagaian dan bersedia untuk menghadapi cabaran dunia globalisasi yang akan datang. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.